Okay, hi guys. Hari ni nak mari sini road karting Gamuda Cove. So nak mari lumba kereta lah. Nak mari go-kart. Kalau korang memang jiwa-jiwa motorsport, memang wajib datang sini sebab tengok tempat dia besar guys. Tapak dia memang sedap, chill sangat, boleh minum kopi lagi. Wait, rasa pun ada juga. Nak tak pasti sebab nak tak hisap lah. Tapi boleh tengok ada juga. Lepas tu go-kart dia boleh indoor campur outdoor. Indoor situ siap race semua, boleh masuk, boleh keluar outdoor. Lepas tu masuk balik. Lepas tu tadi Net ada dengar yang orang lain main punya memang syok gila bunyi dia. Memang excited dah nak pergi main. Jom Net bawa. Tengok skrin dia pun besar. Nak tengok result pun cantik juga. Sini punya baru buka setahun lebih je. Memang baru lagi lah semua benda-benda dia tu. Lepas tu sini dia buka tiap-tiap hari guys. Sampai 12 pagi. Kalau korang malam-malam tak tidur, tak boleh tidur, mari sini lepak lah. Go-kart dia boleh pilih yang ni yang single player lah. Nak naik seorang boleh, dewasa punya. Yang tu yang boleh multiplayer. Boleh main couple-couple lah, nak mari dating kau. Boleh, 2 sekali naik. Kalau perempuan-perempuan kan takut sikit tapi nak main juga. Boleh lah bawa yang tu. Lepas tu yang kids pun ada. Untuk baby-baby korang, baby tak boleh lah. Yang 5-6 tahun ke mungkin boleh. Dah excited nak main kan? Jom. Okay, let's go guys. Sebelum kita main, kita bagi abang briefing dulu Okay guys, selamat datang kat Rudy Gamuda Cove. Permainan macam lift. Wah, macam mana? Boleh drift. Oh, boleh drift tak? Boleh drift. Rasa macam mana? Tapi penat lah. Penat lah? 9 minit, 10 minit. 10 minit gitu? 10 minit. Penat. Tapi sedap. Sedap. Banyak orang boleh main. Sedap. Okay, jom kita pergi tengok result. Lap time. Lap 9. 9 lap. Okay, so bagi perempuan kalau nak main pun tak perlu risau. Sebab tadi masa-masa start tu Net pun takut juga. Rasa macam debar sikit. Tapi bila start, macam rasa racing tu jadi racing tu. Boleh drift lah, boleh apa lah. Memang tak rasa macam takut lah. Lagi Dia laju, punya lagi laju. kereta pun baru. Baru. Lepas tu brake pun lekat. Helmet pun tak busuk kan. Helmet baru. Helmet baru, lepas tu dia akan bagi yang ni. Yang baru. Boleh pergi lompat punya tu. Okay, tapi memang seronok sangat. Memang recommend lah guys. Sebab perempuan main pun tak rasa takut. Nanti korang tengok footage yang Net main. Lepas tu rasa nak lumba sangat. Asyik laju, asyik tekan je. Net tak tekan brake tu, asyik laju. Tapi kalah jugalah. Untuk lelaki Net lagi laju. Tapi Net memang nak macam nak menyegaya. So Net bagi pijak minyak. Tapi sedap. Korang wajib cubalah kalau korang stay dekat JB, dia orang pun ada, KL on the way yang new punya, Klang pun dia orang on the way nak buka. Yang ni dekat Gamuda Cove. Lepas tu Sepang dia pun ada. Korang wajib cubalah, nanti Net akan letak nama kat sini dengan operating hours. Oh guys, penat rasa dahaga. Dahaga, lapar dah? Lapar. Nak makan? No. Let's Jom go. kita pergi makan wagyu lah. Lapar wagyu. Oh, sini kafe ada? Sini pun ada kafe? Ada kafe? Boleh makan kat, boleh makan lagi. Ni di atas. Atas ada kafe. Atas kafe guys. Ada wagyu kok? Aduh. Jom. Wah. Yeah, thank you. Wah, betul-betul ada wagyu. Tengok guys, sambil-sambil makan boleh tengok orang lumba lagi weh. Sedap. Hey. Kenyang doh guys. Siapa-siapa nak cari tempat yang boleh hang out dengan kawan-kawan ke, nak cari tempat yang boleh company bonding, memang recommend tempat ni. Tengok tempat cantik, lepas tu boleh tengok orang main go-kart, lepas tu boleh bonding, lepas makan boleh pergi main go-kart. Makanan pun sedap, tempat pun special lah. Okay, so korang boleh follow TikTok Road Karting atau Instagram lah. Okay, thank you, bye-bye.